guys, macam aku cakap tadi, ini adalah tunggangan baru kita, iaitu Yamaha NMAX 560. Apa pula kau tak percaya NMAX? Betul, kau tengok ni. Cuba kau eja NMAX Max NMAX. Kan NMAX tu, tapi dia 560. Upgrade, up spec punya. What the fuck? Gurau. Basically, ini adalah Yamaha T-Max 560 V2. Jadi, mesti korang tertanya-tanya, apa kejadahnya lah PL lagi kali ni? Kenapa beli motor baru? Simple reason, tak ada reason. Basically, nafsu semata-mata. Nafsu yang membara. Macam korang semua tahu, saban tahun kita sering bertukar-tukar tunggangan lah yang dua roda ni lah kan. 2024 aku punya prime area, lebih kurang 8 ke 10 biji motor for the whole year. Damn! Dan dalam sepanjang aku main motor, ini adalah, seingat akulah, Yamaha nombor 2 yang aku pernah pakai lah. Yang pertama sekali adalah Yamaha R1 Crossplane TCS 2012. Ini adalah yang kedua. So basically T-Max 560 ni kita beli ataupun kita miliki bukan untuk menggantikan, tapi untuk digunakan bersama dengan tu Zontes 350e kita yang dah full jajan tu. Basically motor tu jangan risau, kita tak jual, Hasan akan guna. Jadi lepas ni kita akan buat konten macam-macam negara punya motor. Ada motor China, motor Jepun, India, Kadazan, Melayu, semua pun ada. Jangan risau, kita tak select. Nice. So, kenapa T-Max? Kenapa suddenly T-Max 560? Macam aku cakap tadi, selain daripada nafsu serakah yang berbahaya tu, aku just suddenly rasa macam rindu nak pakai skuter bersisi besar sikit lah. Not saying Zontes tak sisi besar, Zontes dah lebih daripada cukup sebenarnya untuk nafsu serakah yang sedia ada. Biasalah, lelaki mana pernah puas kan. Jadi dalam kita guna Benda LFC 700 Pro kita yang kat rumah yang dah lama sangat tak bawa tu, aku rasa macam kan best kalau anda kata pergi event, pergi KL dalam keadaan masa itu hari hujan-hujan kan. Boleh bawa baju hujan, mana ada storage compartment. Jadi aku macam angkat skuter Maxi lagi satu lah yang lebih kacak bergaya macam itulah. Stop it. Get some help. Jadi dalam banyak-banyak pilihan, ada macam-macam kan. Of course, pilihan pertama dalam kepala mesti XADV. Lepas tu baru datang T-Max. Tapi kenapa tak angkat XADV? Senang bahasa mudah dia, XADV terlampau mahal untuk poket marhain saya lah. Sebab kalau boleh saya tak nak hutang-hutang, kita nak beli cash saja. Sebab apa? Supaya duit tu senang kita nak rolling. So, inilah pilihan yang kita dapatkan. Walaupun sebenarnya taklah murah mana pun. So, macam mana pula aku boleh dapatkan motor ni? Sebab macam korang nampak lah, ini adalah V2. Obviously, dah siap-siap macam ni, ini adalah motor terpakai lah. Cerita dia mudah je. Dalam pencarian aku nak mencari maxi skuter yang seterusnya, kita macam biasalah lepak ride bison kan. Jadi masa-masa zaman aku pakai SADV tu hari, yang lain semua pakai X-Max. Jadi diorang cakap, alamak Mi nak ride dengan kau sisi besar gini gitu. Kita pun jual lah pakai Zontes. Dah pakai Zontes, seko-seko pula beli SADV, beli T-Max. Dah dia pula tak nak ride dengan kita sebab kita bawa motor yang tak sekufu dengan dia. Jadi dalam bincang-bincang tu, kawan-kawan kita yang lain, si Kadir lah, especially Red Bison punya owner, dia macam biasalah, Mi, SADV Mi. Jawapan aku senang je, Dek, for the money yang aku ada, I'm willing to spend less than that lah. Dan kalau anda kata aku nak spend more the budget pun, aku mampu angkat XADV V2 je. Tapi defeat the purpose sebab aku dah pernah pakai. Bukan Izami kalau pakai benda sama dua kali. Jadi next option ada dua. Sama ada T-Max ataupun Kymco AK550. Jadi fikir, aku decided angkat T-Max. Sebab apa? Bukan nak kata AK550 tu tak bagus. For the value memang sangat-sangat bagus. Tapi jajan dia kurang sikit buat masa sekarang lah. Kalau nak beli, kena beli kat Taobao lah, AliExpress lah, which is T-Max kita tak boleh nak nafikan lah. T-Max, N-Max, X-Max, segala Max daripada Yamaha ni bersepah cuy dia punya aksesori dia. Jadi untuk itu maulah kita walk through kita punya tunggangan baru kita lah. Jadi macam korang boleh nampak, again, ini adalah Yamaha T-Max 560 V2. Dan macam korang boleh nampak, kita punya colour ni adalah berwarnakan macam purple putih, chameleon, lebih kurang macam itulah. Tapi ini bukan warna asal dia. Ini adalah basically wrap daripada owner yang lama. Tapi macam korang boleh nampak, motor ni memang aku beli inilah seadanya. Ini konten pertama, memang tak ada satu tai bulu debu pun aku sentuh nak ubah motor ni. Ini adalah rupa dia seadanya aku beli
semalam. Jadi macam korang boleh nampak, warna pearl white macam tu dibalas dengan macam ada warna pearl hitam, diamond hitam macam tu. Windshield dia dah pakai Puig punya windshield. Memang windshield, tak tahu dia panggil windshield Batman tapi windshield ni contour dah. Dia dah delete dia punya side mirror dekat sini pakai light tag. Barang dekat motor ni banyak light tag. Even dekat sini kalau korang boleh nampak, dia punya, dia panggil apa cover tangki lever ni pun dia pakai light tag. Handbrake pun light tag. Dia banyak light tag. And then adalah screen protector, adalah skru-skru titanium warna biru sikit sana sini. And then ni emblem NMAX ni memang menganjing punya. Lepas tu sport rim. Sebelum kita ke exhaust, sport rim dia dah tukar MOS T07 tak silap aku lah. Ini adalah Forge punya warna biru. Lepas tu of course korang nampak Aero full system titanium rest tag. Again kalau tak silap aku lah dia punya nama dia full system. Bunyi memang lepas tu dekat dalam macam-macam benda, CVT, filter, cover semua Malossi. Basically owner kata dia dah stage 1 macam tu lah. Aku tak pandai sangat main-main skuter-skuter nak stage ni, tapi dah stage 1. Dan benda yang tak ada pada Honda XADV sampailah ke Lani version 3 sekalipun ni, elektronik ataupun motorized punya visor depan ataupun windshield. Walaupun dia masih lagi pendek dan naik, tak membantu sangat. Tapi ada gaya kan, duduk-duduk macam ni. Kau boleh? Motor Cina pun dah boleh tau. Ini boleh. Kau ada? Tak ada kan? Selain daripada boleh adjust visor, dia juga ada ni grip warmer. Maknanya kalau naik genting ni, tempat tangan takkan sejuk. And then seat heater, bontot pun boleh panas kalau korang kat tempat sejuk. Dan of course kalau korang boleh nampak, mileage baru 6,000 cuy. Dia punya ruangan compartment pun bagi aku lebih luas lah daripada XADV. Walaupun lebih kecil sikit daripada Zontes 350e aku. Di mana macam biasalah kat sini dia ada poket ni. Poket ni kalau XADV kau bolehlah letak kunci rumah satu gugus je. Yang ini kau nampak. Bersama ni sekali kunci kereta semua boleh masuk dekat dalam. Siap ada ni divider, boleh letak telefon penuh. iPhone 17 Pro Max ke phone besar muat. Charger hub dekat sini ada, cumanya type A lah. Aku tak tahu kenapa dia tak bagi type C. Dan then dia bila kau lock nanti dia akan lock. Lepas tu under seat dia again better daripada XADV juga. Nampak? Dekat dalam ni kita dah isi macam-macam barang. Dia ada dampening dia. Dalam ni kalau korang isi open face ataupun full face masih lagi muat. Dia masih lagi ada sikit ruang dekat sini lah. Not the biggest one, tapi better a bit lah. Dan macam korang boleh nampak, boleh dalam ni kita nak isi baju hujan, kasut spare, spender spare. Tak payah nak bawa beg-beg dekat belakang dah lepas ni. Settle satu masalah. So the main question yang mesti ada kat benak kepala korang dan juga benak kepala aku masa nak decide beli T-Max 560 V2 ni adalah nak angkat V2 ke V3. Itu dilema yang lama juga aku ambil masa nak buat keputusan. Dan aku ada reason aku tersendirilah. Aku tak nak discuss berapa aku ambil motor ni terpakai, tapi dia tak jauh beza sangat dengan harga V3. Tapi the main reason kenapa aku ambil juga V2 ini adalah, yang pertama macam korang boleh nampak tadi, dia punya mileage ni memang sangat-sangat rendah. Aku beli semalam 5,800 km sahaja. Yang kedua, tahun buatan dia adalah 2025. Senang cerita, owner ni beli bulan 2 2025. Hujung tahun keluar V3. Nasib tak berapa baik sikit lah. No! God, please, no! No! Yang ketiga, V3 kalau korang nak beli sekarang, korang kena queue sebulan 2 bulan lah. Which is, aku bukan manusia yang jenis menunggulah sampai kena aku, dia tahulah kan. Yang keempat, macam korang boleh nampak daripada awal video, motor ni dah siap jajan. So, kalau aku tolak campur barang-barang yang dia ada ni, kalau aku nak buat sendiri, sebenarnya aku beli motor V2 2025, mileage 6,000-5,000 km ni, harganya lebih kurang 50,000 lebih sikit. So, kalau kita ambil kira that's consideration, sebenarnya motor ni aku dapat agak murah guys. Yes. Wait for it. Here it comes. Almost there. Tak rasa macam terburu-buru ke? Sebab yelah V2, V3 kan harga pun tak jauh beza daripada harga yang aku beli kan. Beza dia banyak ke? Kalau ikutkan perkiraan aku, beza dia ada tapi taklah banyak. Antaranya rupa depan ni berubah sikit. Kalau yang V3 tu dia ada DRL macam bentuk Y tu. Yang ni tak adalah. Cumanya aku lebih suka V2 ni sebab apa? Bentuk dia aku panggil bentuk nyamuk tu, bentuk tajam ni. Dia nampak lagi kena dengan side profile dia lah. Sebab belakang tajam, depan tajam. Kalau yang model V3 tu dia bersegi sikit muka dia lah. Muka dia nampak muka-muka orang kaya mewah sikit dekat situ lah. And then lepas tu V3 dia ada AIBS, macam cornering punya ABS macam tu lah. Which is added features yang bagus. Tapi
Aku bukan kaki corner. Kalau ada okey, kalau tak ada pun bukan deal breaker sangat setakat sekarang lah. So basically itulah dia benda yang aku rasa aku boleh kongsikan untuk konten pertama, tunggangan baru kita, binatang peliharaan baru kita, Yamaha T-Max 560 V2 tahun 2025. Nak juga sebut 2025 sebab apa? Nak bagi tahu korang motor ni tahun ni baru. Nanti orang kata macam kenapa tak ambil VT, kenapa tak ambil, dia kena sebut lah kan macam tu kan. Untuk next content aku pun tak tahu nak buat apa sebab basically motor ni sebenarnya dah siap lah ni, dah cantik lah untuk mata aku lah kan. Ya, banyak benda lagi boleh buat, tapi setakat sekarang kalau nak pakai, ini dah lebih daripada handsome dah kan. Kecuali anda kata mungkin kita boleh buat modifikasi yang lebih ekstrim lah, performance wise ke, nak pasang rapid bike ke, woolish ke, nak dyno tuning, nak main camp, semua itu cerita mungkin nanti kalau perlu. Sebab apa, motor ni pun semalam aku dah pepas sampai top speed, sampai cut off, dah cukup laju. Berapa laju nanti kita buat separate video lah. Yeah, boy. Tapi ya, selain performa mungkin kosmetik lah, mungkin nak tukar warna lain. Kalau ada kata nak pasang carbon part, nak masuk Brembo brake caliper system semua, dan mungkin all-in punya suspension. Who knows. Setakat sekarang duit dah habis, baru lepas raya, pakai apa yang ada. Benda yang mungkin nak pasang segera adalah side mirror. Side mirror tak ada. Semalam balik guna niat saja memotong. Nasib baik motor pun laju. Jadi itu je lah kot. Stay tune untuk konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.